Aduh. Aduh. Bum, bum. Ah, ada, ya. Ada. Ada. Ya. Tangan. Okey. Selesai. Okey. Ini kasar bang. Lagi sekali bang. Macam tadi bang. Kasar bang. Kita kena tawakal bang. Let bang. Okey. Bismillah. Kasar geng. Ada. Alhamdulillah. Risau kan kami dalam keadaan kami berwaspada ni kan, dengan angin duduk di sebalik tiang kan. Saat-saat lagi kilat main bersambung menyambung. Tak ada buat apa kan. Memang kena macam ni kan. Dalam keadaan angin kuat macam ni, ribut tiba-tiba main ni, kilat siap. Dan tengok tadi kalau pasang lagi kilat lah. Dia kami nak kena tunggu time ayak angin kurang sikit baru boleh lah. Baru boleh bang tu. Baru boleh kita rancak balik untuk sesi mencari gorgon, sesi mencari strike. Dalam keadaan angin tiba-tiba mai duduk angin sepa tadi tu. Cuaca elok, nampak bintang ni terus gelap. Tengok dalam carta ayak pasang surut tu, tengok cuaca tak ada lah terlalu kritikal, biasa saja. Mungkin itulah harapkan tak ada lah apa-apa yang memudaratkan. Nampak pasang di langit tu kilat siap kan. Orang panggil kilat sabung menyambung. Apa tengok kan. Ikat. Ikat. Ribut. Pindah barang ni. Ribut dah sudah mai kan. Selamat yang benda penting dulu. Selamat benda yang penting dulu kan. Ha? Okey bang, boleh? Hidup belakang tiang kan. Buat abang ni. Tengok kan kalau apa pasal tu. Uish. Kau tengok kan. Ayak. Itu bergelora kan.
Ngasak sangat lah ni. Tengok sembang abang sini tu. Tengok geng, demai dah geng. Macam tak jauh lah. Hujan tak apa lagi geng. Dengan angin lah. Umpan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sini. Ui, sambak tak kena mata geng. Tengok geng. Ui, nak makan kepala. Dengan ekor geng. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba cakap kepala tengok. Pada makan tinggal ekor. Bismillah. Dia kalau kena macam tadi masuk muncul juga tu. Oh. Tapi dia telan. Ada bang? Ada umpan lagi? Mampu ya? Nak makan dengan ni. Dia sudah dalam otak kan. Bum, bum. Ah, ada, ya. Ada bang. Ada. Ya. Ui, tangan bang. Tak apa bang. Bang ni buka bang. Abang ni. Abang. Okey. Selesai. Okey. Ini kasar bang. Lagi sekali bang. Macam tadi bang. Kasar bang. Kita kena tawakal bang. MJ bang. Lagi ni. Okey, let bang. Okey. Bismillah. Alhamdulillah bang, sikit abang tu. Allahu akbar. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Allah. Allahu akbar. MJ kedua geng. Ruk yang sama. Allahu akbar. Ini ikan ke udang bang? Udang. Alhamdulillah ya Allah. Tak bang. Kita duduk pusing cari. Oh, alhamdulillah. Allahu akbar. Rezeki lagi geng. Malam ni timbang tu. Timbang tu. Tadi 1.5. 1.5. Sabar. Ya, buka mata. Okay. Allahu akbar. Kenapa? Risau dah tekan masuk ah. Kita tak nak sok. Kami hari ni tak nak. Oh, tak nak sok. Tak nak sok boleh makan. Ui, mana kita tak payah bawa sok abang. Buka lampu geng. Allahu akbar. MJ yang kedua geng. MJ yang pertama. Allahu akbar. Menjadi. Ini hari tangan abang Cili jadi geng. Hang tengok yang tu. Yang mana? Oh ya, itu yang banyak. Oh yang tu yang mata banyak. Tengok geng. Tu hidup lagi geng. MJ kedua geng. Yang kedua tu timbang. Kami ni suka timbang tu. Mana bateri? Tak ada bateri lah. Tengah buat pasal. Ada. Okey geng. Kosong geng. Bismillahirrahmanirrahim. 1.6 lebih. 1.6. Okey bang. Abang tutup lampu, pergi nampak. Yeah, 1.6. Tadi 1.5. 1.6. Alhamdulillah. Rezeki kita hari ni. Kasih punch. Mantap. Give me fire.
Terbaik. Memang terbaik, alhamdulillah. Rezeki Allah tak pernah salah alamat, geng. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Jangan lama. 3 ekor, jangan lama. Baik. Apa kita settle yang tu dulu, bang. Kita settle yang besar dulu, bang. Settle besar dulu, bang. Alhamdulillah, geng. Dah, bang. 1.6, 1.5 tadi. Ada lagi. Pompom. Rumah dia ni dia tak nak makan. Tapi yang penting ya, cikgu Zahid kita play. Pukul 12 jangan dia makan, 12 lebih. Dia. Terbaik lah. Mantap. Geng, 1.6. Puas hati. Oh, udang pula. Rezeki Allah tak nak salah alamat, geng. Okey, kita cari geng. Mesti ada lagi. Abang pakai udang ke pakai udang? Ini tak udang hidup. Alhamdulillah, geng. Memang dia nak, geng. Okey, geng. Letak lagi pakai umpan udang. Tak ada dah. Mana udang? Apa dah? Yang ni gelama kecil. Gelama kecil tu. Gelama kecil. Gelama kecil ke, bang? Ha? Gelama kecil? Okey, kita tukar tu. Besar ni abang pakai. Boleh. Pakai gelama kecil, geng. Kita pakai gelama kecil. Dah hidup lagi, kita tak balik. Gelama kecil, Okey. Kita akan pakai gelama pula, geng. Yang kata nak jadi rezeki, geng. Tengah duk sembang tu dengan Abang Syedi tu. Rezeki Allah tak nak salah alamat. Itulah. Okey, kita dah tukar pergi ke Glamor, kawasan sini. Okey, bang. Jadi ini ke? Tak kena. Ui, rut dah sujud dah, geng. Rut dah terjun dah. Aduh. Sayang, sayang. Tengah duduk tukar bateri. Dia ada ni, geng. Dia ada. Ruk dah sujud dah, geng. Ruk dah sujud dah. Biar dulu. Oh. Dah duk tengah tukar bateri. Betul. Dia tarik. Oh. Demam dah. Ha? Bekat ni, bagi berat. Angin map dah, geng. Angin map dah. Aduh. Bang, minta tolong bang, pegang. Dah sampai tali. Pegang tali, bang. Pegang tali.
ambil tak ni. Ha. Dah dapat ah. Kalau kita nak cover, dia bagi kita supply. Demam dah angin kuat ke. Demam dengan kalian tiba-tiba. Oh, weh. 2 kali lah dah. Ha? Dalam keadaan elok-elok ni tu. Okay geng, ni terpaksa berlindung. Tu harap apa nampak lah geng. Tu harap apa nampak. Nampak angin. Uish. Cuaca tak menentu geng. On off cuaca. Nampak angin bau hujan. Harap-harap tak ada yang praktikal lah. Harap biasa saja ha. Dua-dua orang kami geng. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT insya-Allah geng. Tapi memang kalau perbahasan memang ayam bergelora geng dengan cuaca sekarang. Kau nampak geng ni. Macam tu. Nampak je lah. Okey geng. Morning. Sebelum kita memulakan acara di sebelah sesi pagi membawa ke petang, macam biasa geng, kita masak ayak dulu. Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, morning geng. Selamat pagi. So matahari di waktu pagi sudah memancar. So sesi semalam, petang kemarin membawa ke malam tadi, alhamdulillah selesai. So sesi sekarang untuk sesi kedua daripada pagi membawa ke petang, kita tengoklah insya-Allah masih adakah gorgon, masih adakah saki-baki couple gorgon yang terlepas pandang malam tadi. So nak dikatakan rezeki malam tadi itulah memandangkan hampa perasan kami mai trip kali ni dengan keadaan sauk tak ada geng. Wah, kalau ada sauk tak ada ni geng, kalau dapat ikan yang saiz yang saya orang dia kata saya idaman lah. Memang fikir 10 kali geng. Fikir macam mana ni berpusing-pusing dalam kepala otak ni, macam mana nak sauk ni. Dengan Cikgu Cidi. Tapi itulah dia kata nama rezeki geng. Dia cakap kat mana pun, kalau lekat kat ekor kat badan, kalau kata rezeki geng, confirm akan landed geng. Itulah kami dalam keadaan tak ada sauk. Alhamdulillah dia bagi geng. Dia bagi gorgon geng. Gorgon dia dalam keadaan ribut malam tadi, dalam keadaan hujan. Dengan keadaan tiba-tiba on off pula tu, angin kuat tiba-tiba main tak lagi ada, lepas tu tiba-tiba tak ada, lepas tu main pula. Dengan kalang kabut kami. Itulah keselamatan geng. Alhamdulillah Allah memudahkan urusan kami malam tadi membawa ke 11 pagi. So sekarang ni kita teruskan geng. Kita tengok menjadi ke tak menjadi. Daripada sesi pagi membawa kepada sesi sebelah petang, masih adakah gorgon yang sudi menjamah umpan-umpan kita geng. Mengecewakan lah malam tadi. Tapi kalau malam tadi ayam macam ni geng, kena popping. Siapa yang tahu kan. So sekarang ni aku nak cuba try tengok, sementara tunggu ayam masak. Kalau ada pagi-pagi ni, kita bagi mukadimah. Sebab kemarin situasi kemarin tu geng, dia makan jik geng. Tapi itulah, dalam keadaan yang kurang berjaga-jaga, kurang standby, dia terlepas. Okey. So kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah rezeki Allah tak pernah selamat. So kita cuba sajalah. Sakan. Sangkut lah. Keluar lagi, keluar. Dia lari masuk balik. Keluar lah tak ni. Ada. Ada. Alhamdulillah.
Ui, MJ. Okay. Jangan begitu. Keluar. Bismillah. Tak. Yeah! Yes! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ada. Aduh, nak kena. Habis, geng. Habis. Alhamdulillah, geng. Bodoh kata dah. Kami baik. Ketuk-ketuk jadi, geng. Ketuk-ketuk jadi. Alhamdulillah. Oh, kasarnya 2 kilo lebih. Dah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah, geng. Tak bang. Naik pula, geng. Jadi ketuk-ketuk udang hidup. Ketuk-ketuk udang hidup, geng. Berjaya, geng. Berjaya. Alhamdulillah. Ikan ni Memang tak bagi can. Terik ni memang tak bagi can. aku ikut jig. Udah hidup macam Abang Kamal. Ketuk-ketuk. Ya. Puas hati timah tu, geng. Timah tu, geng. Tak kena berumpan nak hari tarik. Alhamdulillah, geng. Tu kata nombor rezeki, geng. Ketuk-ketuk udang hidup, geng. Kasak, geng. Sat kita timah, geng. Kosong-kosong, geng. Kosong-kosong. Kita tengok. Kalau kata dah 2 kilo. 2 kilo 100, bang. Oh, 2 kilo 100. 2 kilo 100. 2 kilo 100, geng. Alhamdulillah. Give me 5. Give me 5, punch. Dia gemuk, geng. Ada telur. Dia, geng. 2.1 kilo. 2.1 kilo, geng. Alhamdulillah. Ini rekod lah. Dia balas aku. Rekod personal lah. Aku jambatan. Okey, geng. Kita teruskan 2 kilo 100, geng. Ada masa lagi. 2 kilo. Bismillah. Dia mesti ada pasangan dia, kan? Solid, geng. Alhamdulillah. Bang, ada bang. Ada ke, bang? Ada. Jenah hok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Jenah hok, geng. Teknik tu menjadi ya? Menjadi teknik. Abang kena pakai teknik ni, bang. Alhamdulillah. Ya, okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, jenah hok, geng. Memang menjadi ya teknik ni. Menjadi ya? Menjadi, memang nak macam ni ya. Memang dia nak macam ni ya. Embut dah sana kan? Embut daripada sana main masuk dalam. Dia duk ikut. Dia ikut. Okey, bang, kasih punch. Jadi ya. Mantap. Terbaik ya. Alhamdulillah menjadi. Tu kita nombor rezeki, geng. Teknik kita. Alhamdulillah. Dia punya. Alhamdulillah, geng. Solid, geng. Memang kena terus. Makan tangan. Terbaik. Jadi ya. Okey. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, putih, geng. Allahu akbar aku. Aku tak on kamera, geng. Allahu akbar, putus. Sayang, geng, sayang. Nak berbulu, geng. Allahu akbar. Subhanallah.
Tak sempat aku nak tarik dah keluar geng. Tak ada geng. Kami terkejap-kejap masa geng, emergency case. Aduh, emergency case, terkejap-kejap masa geng. Bot pun dah sampai. Oh, bot dah sampai. Tengok tu Cikgu Arif kita. Tolong bersih tak? Kami emergency. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey guys. So, dalam keadaan kalang kabut, tak boleh nak kata apa-apa guys. So terpaksa balik awal. Hanya sekadar sekat hari saja. Di sesi sebelah pagi membawa ke sesi sebelah tengah hari lah. Okey, so alhamdulillah memang rekod peribadi aku lah di bawah jambatan Pulau Pinang ni. Rekod memang wah, tak pernah aku dapat. So hampa boleh tengok balik rekod aku tak pernah dapat saya yang Megatron geng. Setelah aku idam-idami seperti aku janjikan kat hampa, aku akan mencari Gorgon, akhirnya dapat geng. Nampak geng, Cikgu Syidi. Lepas tu Cikgu Syidi sebelah malam, lepas tu membawa ke sebelah yang tengah tu 2.2 kilo lebih geng. Okey, rezeki Allah tak pernah salah alamat. Kita kena percaya pada rezeki geng. Okey, so aku tak boleh nak terlalu panjang mukadimah penutup. So cukup sekadar di sini saja, dan aku berterima kasih kepada Cikgu Syidi. Terima kasih Cikgu. Repeat. Ya betul. Terima kasih kepada Cikgu Arif. Cikgu Arif, terima kasih banyak Cikgu. Mantap. Okey, so kita bertemu lagi di lain episod, di lain hari dan waktu yang sama di dalam Shadow English. Okey. So aku sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.